Apa sudah jadi dengan juara dunia Chelsea selepas hebat menewaskan Barcelona dalam saingan Liga Juara? Prestasi mereka selepas itu semakin hanyut. Dalam 11 perlawanan selepas mereka menewaskan Barcelona, Chelsea hanya mampu menang 2 kali, seri 5 kali dan tewas 4 kali. Chelsea hanya mampu menang kepada Everton dalam saingan EPL dan Cardiff City dalam saingan Piala Carabao. 5 keputusan seri dialami semuanya dalam saingan EPL, iaitu dengan Arsenal, calon juara utama musim ini, berdemau 2 kali, Newcastle dan Manchester City. 4 kekalahan dialami Chelsea pula adalah 3 dalam saingan EPL, iaitu tewas kepada Leeds United, Aston Villa dan terbaru tewas kepada Fulham. Satu lagi kekalahan dialami mereka dalam saingan Liga Juara, iaitu kepada Atlanta. Disebabkan prestasi merosot ini, kedudukan mereka dalam Liga sedikit demi sedikit jatuh dan Enzo Maresca meninggalkan Chelsea. Betulkah ini pasukan juara dunia? Ke juara dunia tipu-tipu? Rasanya angkat piala betul-betul baru ni kan?